Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ini dia proses pengasingan tepung. Tepung ni kita dah buat pengasingan dan dah masukkan pewarna. Okey. Itu dia, kita masukkan dia ke dalam loyang. Sedikit demi sedikit supaya kita nampak dia punya marble itu kan. Okay, seterusnya warna pink, warna coklat dan warna biru. Sebab kita nak dia punya dalaman dia tu, bila kita potong kita nampak dia punya lapisan-lapisan marble tu kan. Ada warna-warni. Ini terdiri daripada 3 color dan 1 tepung base perisa vanilla. Itu dia, kita tengoklah lapisan-lapisan dia dah makin tinggi kan. So lepas kita tengok dia dah memenuhi ruang, kita cuma letakkan tepung vanila tu supaya dia dapat tutup color-color yang di bawah-bawah tu. Untuk color yang di atas ni kita akan gunakan lain sikit. Mungkin kita akan tambahkan lagi dia punya pewarna tu supaya dia nampak lagi menarik. Macam ni, nampak tak kan? Gitu mana, gitu lah. Jenis je tumpah ke mana. Saya buat kek je aku ni. Tapi ni bukan aku buat lah kan, ni bini aku yang buat. Itu dia. So kita buat corak yang kita rasa macam menarik sikit. Itu dia. Seterusnya warna pink. Nampak tak perbezaan dia? Perbezaan dia daripada sebelum ni, dia punya color tu lagi pekat daripada yang bawah tu kan. Itu pasal kek marble tu nampak menarik. Sebab yang atas tu kita akan gunakan color yang pekat sikit daripada yang dalam. Yang dalam tu kalau dia punya color tak berapa nak pekat pun tak ada masalah pun. Sebab dia bahagian dalam kan, bila potong baru kita nampak. Gitu. Itu lah, gitu. Nampak. Seterusnya warna biru. Okey, hampir-hampir memenuhi ruang. Kita tak naklah tutup dia punya color semua kan. Nanti tak cantik pula dia punya, tak nampak dia punya vanilla. Okey, seterusnya proses melori. Itu dia, itu dia. Ya. Itu. Okey, siap. Lorek dia sekejap je kan, tapi nak susun dia tu hamai. Okey, itu dia. Dan ini adalah gambar setelah siap dikeluarkan daripada oven. Cantik tak? Cantik kan? Marvelous. Okey, itu saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Goodbye.